Kalau kita baca buku ni, apa yang kita dapat? Dulu, saya masih ingat saya kerja dekat audit, Ustaz. So first time I keluar dari universiti, first time I kerja. Okay. So time tu, yelah budak-budak kan. So masih nak main-main, masih nak jumpa kawan semua. So time tu I banyak tenaga, I boleh kerja sampai lewat malam. Tapi ada satu ketika I ada projek. Projek tu I kena balik pukul 2, pukul 3 tiap malam. Masuk office pukul 8, pukul 9 pagi. Balik pukul 2? Balik pukul 2 pagi. Ada extra income tak? Tak ada, langsung tak ada. Time tu kita fresh grad, nak beli kereta pun tak boleh. Nak keluar makan pun tak boleh. I masih bergantung dekat my parent kan. Tapi apa yang berlaku, ada satu hari saya pergi kerja pukul 8.30. Time I pergi kat office, I pandang masjid tau. Lepas tu I tengok, dia orang baru habis solat. Solat apa ni? Lepas tu masa I pergi dekat masa tu I baru teringat hari itu Hari Raya Haji. Astaghfirullahalazim. Hari Raya Haji. Dahsyat je kerja. Time tu I memang bengang, Ustaz, memang bengang. Lepas tu I cakap, cukup. I buat keputusan, I nak resign, I nak retire. So apabila saya buat keputusan sebegitu, right? Apa yang berlaku? Ini sangat menarik. Sebelum I buat keputusan, tiap-tiap bulan kalau I ada duit, I akan spend. I tak boleh save. Banyak alasan lah. Tak boleh ada ada birthday, nak lepak dengan kawan. Tetapi selepas I buat keputusan itu, I boleh cari cara-cara untuk save. Kalau nak balik tu, dari ambil taksi, ambil bas. Lepas tu dekat mamak, dari minum dari minum teh tarik, minum air kosong. Tapi kalau minum air kosong, kawan cerita pula, yelah, agak memalukan lah time tu. Kena tahan lah. Kena tahan. Kurang macho lah time tu. Ustaz, cuba bayangkan umur 20-an. Kita pun ada ego kan. So, yelah, kawan semua cakap, you dah keluar universiti, you dah make money, kenapa you macam ni? So, belajar luar negara lagi. belajar kat US lagi kan.